Bang, I akan jawab soalan yang lain dulu. Kenapa? Tak apalah. Saya gelak tu adalah tu. Lagi saya tanya lagi je pergi konsisten soalan. I keluar tak? Apa? Kesian orang tidak jawab gini. Iyalah tu, I jawab kan. Cemas lah sebelah saya ni. Sampai tangan pun dah salah dah. Minta maaf lah siapa dapat tanda tangan ni. Tanda tangan saya senang. Allahu Akbar. Habis nyanyi Sumanda. Macam mana nak nyanyi Sumanda? Sumanda sahani kau mencari. Oh, Bella dipertanggungjawabkan untuk ajar saya macam mana nak menari ala Sabah. Budaya Sabah. Betul. Sempena pesta kat Matan. Dulu dia ramai Sumanda. Siapa? Diam. Tak jaga ajar. Sebab kalau nak harapkan saya saja memang fail lah. Bermuasabah. Betul. Teruskan bermuasabah lah kawan-kawan. Bos, cepat sekali bos. Sebab saya punya buku dah settle dah. Serius lah? Dah. Wow, I dah hilang fokus lah sebab korang. Baik bos, saya akan fokus tanda tangan supaya tidak menyusahkan bos. Allah. Korang buat apa ni nak sampai dia ni tak nafas ni, kenapa? Kenapa baby? Tak apa. Tepian-tepian. Tak ada tepi ni dah. Seterang mungkin. Dia berada dengan you, tak apalah. You merajuk ke dengan dia orang? I tengah cari soalan-soalan supaya dapat jawab secara interaktif. Apa dia cakap anggut je baby? Apa yang ada? Dia kata blink if you some things are better left private. Some Apa things tu? are better left private. Ada lah some things lah. Macam ni tak tahu pula. Bella ni dia buat tak tahu. Padahal dia tahu. Apa nampak dah? 15 ribu. Sabar je lah. Macam mana saya nak jawab soalan-soalan ni? Korang ajarlah baby cara nak jawab. Saja. I tak perlu nak diajar. I tahu macam nak jawab. You nak jawab secara public ke? Okey. Ni? Taklah. I melawak dia lah. You ni. Okay. Tukar topik. Cuba tanya benda lain. YB sayang kat Jannah ke? YB sayang Jack ke? Mesti dia boleh jawab. Sayang Jack. Tiba-tiba Jack kena tarik. Tapi sayang ni tak? Sayang. Inilah dah kena jealous lah ni lah. Nah. Sian dia. Ni orang kuat kerja tau. Parents dia masak memang power. Betul. Masakan parents dia. Mana kedai parents ni? Kios Seri Bonus tapak. Kiosk Seri Bonus tapak. Saya Bella pergi masa raya pun kita pergi makan kat rumah ni.
Dia pernah nak diet. Hilang diet. Hilang diet. Itulah ni bersih tu. Tapi Neil semalam join Neil join Bella kan semalam pergi jogging. I nampak Insta story Neil cakap dunia dah berubah. Nampak Neil jogging. Bella tak ada update pun, tapi Bella pergi jogging tau. Bella ni. Reaksi spontan Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq ketika diajukan soalan berbau usikan sewaktu sesi siaran langsung bersama pelakon dan penyanyi Bella Astila telah mencuri perhatian ramai. Menerusi sesi TikTok live tersebut, Saddiq dan Bella atau nama lengkapnya Dayang Ara Nabila Awang Astila sedang menandatangani buku yang ditulis ahli politik itu sebagai persiapan menjelang Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Namun situasi bertukar gamat apabila ruangan komen siaran langsung itu tiba-tiba diserang dengan soalan daripada para penonton yang rata-rata mengusik dan bertanya secara bertubi-tubi kepada pemilik nama Syed Saddiq sama ada dia menyayangi Bella atau tidak. YB sayang Bella tak? Soalan tersebut membuatkan ahli politik berusia 33 tahun itu terdiam seketika dan wajahnya mula berubah seolah-olah menahan rasa malu. Dengan bersahaja Saddiq menjelaskan bahawa tidak semua perkara dia perlu memberitahu kepada umum. Saya tahu nak jawab, tapi nak saya jawab secara publik ke? Jawapan itu menerima pelbagai reaksi daripada penonton yang menganggap ia sebagai hint tersirat daripada Saddiq sendiri. Gelabah punya pasal sampai tersilap sign. Syok betul tengok diorang bahagia. Merah muka YB, tersipu malu YB tengok komen korang. Saya dekat buku intern, boleh? Kalau intern tu 3 bulan, saya cakap intern tu 6 bulan. Markah A, supervisor tak payah datang. Didiamkan oleh pihak tertentu. Bagi orang muda, ini kisah inspirasi mencapai impian. Bagi rakyat Malaysia seluruhnya, ini kisah di sebalik tabir peristiwa-peristiwa politik juga pemikiran yang mengajak kita untuk merenung dan mungkin bertindak. Baik, jadi. Sengit dah nampak full. Dia kalau sengit kanan, okey, lepas tu sengit kiri pula. Dia balance kiri kanan. Bos saya sudah bergambar. Bagi pandang sini Wabi. Okey, pandang betul. Okey, dah tak ada orang, dia kejap. Okey, ada orang sini. Okey, boleh. Kemunculan gandingan bas iaitu Bella Astila dan Syed Saddiq di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur berjaya mencuri tumpuan ramai. Kehadiran ahli Parlimen Muar Syed Saddiq yang mempromosikan buku terbitan keduanya bertajuk Jalan Tegak mencetuskan keterujaan pengunjung apabila ramai peminat berpusu-pusu untuk bergambar. Menurut Syed Saddiq, beliau sempat memberi pesanan kepada orang ramai agar membudayakan amalan membaca
sepanjang masa dan bukan sahaja ketika pesta buku. Saya ingatkan kepada orang ramai jangan hanya meraihkan budaya membaca buku hanya apabila ada acara sebesar ini, tetapi amalkan setiap hari, katanya. Dalam pada itu, Syed Saddiq sempat mengusik selebriti Bella Astila untuk turut menghasilkan buku sendiri seperti dirinya. Bella atau nama sebenarnya Dayang Aranabila Awang Astila tidak menolak idea tersebut dan mengakui sudah lama meminati bidang penulisan. Sabar ya YB Syed Saddiq, kita tunggu pengakhirannya. Saya memang suka menulis, banyak karya peribadi yang saya simpan. Insya Allah masih dalam perancangan, katanya sambil tersenyum manis. Dalam pada itu, antara ratusan yang hadir hanya seramai 100 orang sahaja yang berpeluang untuk beramah mesra dan mendapatkan tanda tangan buku terbitan kedua oleh ahli Parlimen Muar itu yang telah berjaya dijual sebanyak 15.000 naskah setakat ini.